Halo guys, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Rizal. Okey, hari ini saya nak bagi resepi tips cara buat udang tepung. Okey, tengok bahan-bahan pertama, kita kena ada 1 bungkus tepung jagung. Kemudian dekat sini kita ada 10 biji telur. Telur kita dah basuh, dah cuci. Okey, kemudian dekat sini ada 11 ekor udang. Udang galah. Okey, first, pertama sekali kita pecahkan telur ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 10, 11 biji telur. Okey, setelah kita pecahkan minyak telur, kemudian baru kita masukkan tepung jagung 1 paket. Ni udang harimau ni. Bila kita goreng dia, tips dia jangan terlalu tebal sangat tau. Jangan terlalu tebal, jangan terlalu nipis sangat. Macam tu, sedang-sedang. Tu yang susah nak buat tu. Dia kena ada skill, kena ada kepandaian nak buat tu. Okey. 1 bungkus tepung jagung. Kemudian baru kita gaul. Okey, tengok sini. Kita bancur dia. Ni cara ni yang paling penting sekali ni, bancur tepung ni. Bancur dia kena, tekstur dia kena betul-betul dapat. Kalau tidak nanti udang tu tebal, nipis sangat pun tak boleh, tebal sangat pun tak boleh. Jadi kita kena pandai bancur dia. Tu yang susah tu. Hari ni saya nak tunjuk tips cara bancur dia sekali tengok. Bancur, jangan bagi dia ketul-ketul. Kena bancur betul-betul. Okey, kita bagi sedikit pewarna kuning. Ni optional. Kalau nak bagi, kalau tak letak pun tak ada masalah. Okey. Kita letak sikit je. Ini tujuannya untuk bagi warna cantik saja tau. Warna tu bagi kuning-kuning lagi kan. Macam tu. Kita bancur lagi. Ni bancur ni lah. Ni kena lama sikit. Kena ada kesabaran sikit. Sebab dia tak boleh terlalu pekat sangat. Tak boleh terlalu stay sangat. Jadi korang kena pandai-pandai lah. Korang kena tengok video ni sampai habis. Kemudian baru komen. Jangan tengok video separuh-separuh. Kemudian komen nanti mengecam kerja. Okey. Belum lagi ni, belum lagi. Lambat lagi ni. Ini masih ada ketul-ketul lagi tengok. Setelah kita dah bancur dia, kemudian baru kita letak perasa. Perasa dia kita letak ni. Ajinomoto sikit je, secubit sikit. Kemudian garam. Garam pun sikit je. Jangan banyak-banyak sebab apa? Sebab telur dah ada lemak. Jadi kita tak perlu banyak sangat perasa dia. Kita bancur lagi. Kita kita pecahkan yang ketul-ketul tu. Macam ni kita nak tekstur macam ni. Kita nak macam ni, dia tak terlalu cair sangat, tak terlalu pekat sangat. Jadi bila kita goreng udang tu, nanti udang tu cantik. Dia tak tebal sangat, dia nipis, sedap, rangup-rangup macam tu. Okey. Bila kita dah bancur macam ni, sekarang kita mula nak memasak guys. Okey. Sekarang kita mula nak goreng. Sekarang udang ni kita masukkan dulu sekali dalam ni. Okey. Tengok sini. Kita bagi gaul dia betul-betul gaul dulu. Okey. Nak tengok okey tak okey dia punya bancuan tepung jagung dia. Macam ni nanti bila kita goreng macam tu. Nampak? Mantap babu. Okey, sekarang jom goreng. Okey, kita dah sediakan minyak. Minyak kita dah sediakan. Okey, minyak ni minyak bekas goreng ayam kunyit apa semua dah bekas tadi Nanti korang kecampuran minyak hitam ke apa ke kan, tak ada. Ini minyak ni hari ni saja kita guna tadi. Kemudian dah hitam, kita goreng ayam 2 kali 3 kali dah. Okey. Minyak pun dah panas, sekarang kita baru goreng udang kita. Nampak? Cara goreng dia, ekor tarik daripada atas ekor dia. Kita buat sekali goreng je.
Kemudian kita kacau-kacau, kita gaul lagi seperti api jangan terlalu besar sangat. Oke. Ini dia. Sudah kita goreng, kita tunggu dia betul-betul garing. Oh, kalian nampak nih. Oh. Orang boleh cuba kat rumah guys. Ini memang sedap punya. Dia punya rasa memang piau punya. Oke, kita tunggu dia betul-betul garing, kemudian baru kita angkat nanti ya. Tengok nih. Dia depan sikit. Ini resepi kedai tau. Jarang orang share resepi-resepi macam ni. Kita tak apa, kita sedekahkan aja lah resepi ni. Kalau korang pakai, kalau tak nak guna pun tak ada masalah, ikut-ikut. Saya halalkan. Kalau tak ikut pun tak ada masalah. Lagi satu dia punya lain orang lain cara. Ini cara saya lah. Okey. Sekarang kita tunggu dia masak dulu, baru kita angkat. Okey guys, udang tepung kita pun dah masak. Dia punya krim sini. Wah, korang nampak? Yo. Okey. Panas. Tu dia. Mantap Pak Bu. Oke guys. Inilah dia tips cara goreng udang tepung rangup crispy. Kalau tak percaya korang rangup, sekarang kita nak try. Tengah kalau. Sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Udang harimau. Mantap. Oke. Kalau mau coba ke rumah, sama coba. Macam biasa jangan lupa follow, like, komen, subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.